Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, amma ba'd. Saya minta maaf kalau kata penampilan saya kali ni nampak macam selekeh, macam lemoy. Sebab kemarin saya aksiden. Lebih kurang 8 jahitan yang saya dapat. Dan ada beberapa bahagian yang luka lagi. Contoh tapak tangan. Dan beberapa bahagian lagi lah. Bahagian belah kiri dia jadi macam bengkak. So saya minta maaf lah kalau saya ni macam selekeh dan berlemuh untuk kali ni. Okey, cerita seterusnya. Mana perginya Nadlatul Ulama Malaysia, ARG, PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan juga semboyan apabila Kes Tamim Dari menjadi sebutan di sosial media. Hampa pergi mana ni? Nadlatul Ulama konon-konon nak bela Islam. ARG, kami adalah pengkaji Ahli Sunnah Wal Jamaah, Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group. PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan juga semboyan yang kononnya lantang nak membela hak Melayu. Hampa pergi mana? Adakah kerana tak ada bayaran hampa tak mau buat kerja? Tak apalah kalau hampa tak mau buat kerja, biar orang yang bodoh macam aku ni, yang orang tak berapa nak kenal ni, sebut benda ni di sosial media. Kenapa benda ni penting? Kita nak mempertahankan hak orang Islam daripada diceroboh. Sebab tu aku tanya 4 grup ni pergi mana? Aku memang sakit, tapi kalau aku nak bercakap, aku cakap hentam je. Aku tak selama-lamanya akan sakit macam ni, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Tetapi suara aku tetap lantang walaupun aku sakit. Ni hampa 4 grup ni yang hebat ni pergi mana? Konon nak jaga Islam. Tanah orang Islam diceroboh oleh kuil Hindu. Hampa diam. Bagi Tamim Dari tu yang kena. Adakah hampa ada kepentingan politik? Play safe memanjang. Kami orang Malaysia ni tertanya-tanya mana 4 grup ni pergi. Kenapa aku tak mau sentuh bab politik? Sebab aku rasa politik pun ada masalah dalam hal ni. Tetapi yang terpekik-pekik, terlalak-lalak, terlolong-lolong nak membela Islam, pergi mana? Malam ni insya-Allah kalau aku tak ada masalah, kita buat live solidariti untuk Tamim Dari. Saya nak sahabat-sahabat luahkan perasaan kepada Tamim Dari supaya dia bersemangat untuk teruskan perjuangan beliau. Sepatutnya bukan aku yang buat benda ni lah. Sepatutnya orang lain yang buat benda ni. Tapi aku tengok orang lain senyap. Nadlatul Ulama Malaysia senyap, ARG senyap, PPIM senyap, semboyan senyap. Kerana apa? Kerana tak ada bayaran kah? Aku tanya kepada hampa ni. Nadlatul Ulama, ARG, PPIM dan juga semboyan. Kenapa hampa dia benda ni? Mana yang suara hampa selama ni lantang kata nak bela umat Islam? Tanah umat Islam dah diceroboh. Dibina kuil Hindu. Orang yang nak ambil balik tanah tu direman. Dia bukan masalah kena reman tu, bukannya kena apa-apa, kena kurung je. Dia bukan masalah tu. Hampa tak perlu cerita kat aku, oh duduk dalam reman tu orang tak buat, orang bagi makan cukup. Betul. Aku 4 kali dah kena reman. Tapi pandangan masyarakat seolah-olah sebelum dihukum dah nampak bersalah. Sedangkan tanah tu tanah mereka sendiri. Kepada PMX lah aku nak tanya hang lah PMX. Aku bukan nak marah, aku nak bagi idea untuk hang berfikir. Kalaulah aku ni pergi merah kencing di halaman rumah hang marah tak? Aku tanya tu je. Begitu juga orang lain. Bukan setakat pergi kencing tanah halaman mereka. Orang ambil tanah mereka, buat kerja yang orang Islam tak reda. Sebab tu kita kena fikir. Orang bukan marah masalah apa. Orang marah masalah ini tanah orang. Hampa orang luar senang-senang ambil tanah hak persendirian, hak pertubuhan, hak persatuan, buat macam retam redak hampa. Itu yang orang marah. Lagi satu, tanah-tanah kerajaan tu yang dijadikan kuil Hindu selepas pencerobohan, hampa ada tanya tak kepada rakyat Malaysia, kami reda ke tak? Tanah kerajaan maksudnya
tanah rakyat Malaysia macam kami yang bayar cukai setiap hari. Hadi yang bayar cukai ke? Habis yang pun ingat aku makan dalam rumah aku tu semua free, tak kena cukai. Apa yang kita makan semua kena cukai. Sesusah mana pun orang dalam Malaysia tetap bayar cukai. Walaupun secara tak langsung. Tapi kul Hindu, buat je. Lepas tu boleh mohon untuk dijadikan tempat peribadat. Tetapi orang Islam buat masjid dengan duit sendiri ni. Macam video ni kita tengok. Telah minta rayuan kepada penguatkuasa dan juga anggota-anggota polis daripada PDRM dan juga penguatkuasa majlis 100% pada hari ini juga akan diroboh keseluruhannya. Allahu Akbar. Saya sungguh sedih kerana surau yang saya buat adalah titik peluh saya. Tidak ada bantuan daripada kerajaan tinggi atau kerja pusat. Adalah drama wakaf dan orang ramai. Surau orang Islam tempat beribadah. Kenapa jadi begini? Jaminan kerajaan tiada sebarang perubahan ke atas struktur kuil sedia ada. Tapak baharu ini berkeluasan 4,000 kaki persegi setara dengan saiz kuil yang sedia ada. Orang kata apa yang tapak saiz yang sekarang kita ada tu 4,000, dia memang bagi 4,000 ditetapkan and digazetkan. So akan datang tidak ada masalah. Ini bukti nyata bahawa kita diterajui oleh Perdana Menteri yang beragama Islam. Tetapi hak orang Islam belum tentu terjamin. Sebab itulah kita kena bagi solidariti kepada Tamim Dari. Kerana orang macam ni diperlukan untuk menjaga kedaulatan umat Islam. Kalau kedaulatan umat Islam dah tak ada, tengoklah apa nak jadi negara tu. Boleh jadi hancur, punah ranah. Hidup makmur pun jadi sengsara. Sekian, Assalamualaikum.